Kalau bacaan gula puasa anda 6, itu sebenarnya normal atau sudah bahaya? Okey, kita pernah bekerja dalam Mama Hospital selepas menamatkan pengajian dalam Medical Laboratory Science dari Universiti of Tasmania. So, setiap hari kami proses banyak ujian darah termasuk ujian gula ataupun kita buat ujian untuk glukos. So, untuk gula puasa biasanya normal sekitar 4 ke 5.5 milimol per liter. 5.6 ke 69 tu sudah dimasuk kategori pra-diabetes. So, kalau 7 ke atas tu kemungkinan diabetes. Jadi kalau bacaan anda 6, ia mungkin masih dalam julat yang belum diabetes tapi sudah menghampiri zon risiko. Okay, sebab tu doktor dia selalunya dia akan minta satu lagi ujian yang dipanggil HbA1c. So, ujian ni beza dengan gula puasa. HbA1c ni dia menunjukkan purata paras gula dalam darah kita sepanjang kira-kira 3 bulan terakhir. So, jadi walaupun gula puasa, masa buat test tu nampak okey pada hari tu, HbA1c boleh menunjukkan trend sebenar gula dalam badan kita. So dalam amal kadang-kadang kita nampak pesakit ni gula puasa dia hampir normal tapi HbA1c sebenarnya sudah tinggi. So sebab itu doktor guna kedua-dua ujian ni untuk melihat gambaran kesihatan yang lebih tepat. Okey. Sebab tu penting untuk kita jaga pertama pemakanan, berat badan, aktiviti fizikal dan juga nutrisi harian. So kesihatan kita ni sebenarnya boleh dipantau melalui ujian darah. So, kalau anda pernah buat blood test dan nampak bacaan gula 5.8, 6 ataupun 62, komen gula di bawah. Kita akan buat banyak lagi video untuk terangkan bacaan blood test yang mungkin ramai orang tak faham. Okey, terima kasih.